Okey Sakmu, banyak kali dah Pok dengar kes kes joran patah sebab apa seller dia push joran dalam kotak, dalam plastik memang dia patah. Tapi yang ni, rod ni jangan bimbang, dia push dalam paip. Jadi Sakmu nak pijak ke tak ada masalah. Memang tahan tak usah bimbang lah jatuh dak keadaan patah. Ni adalah rod Tachi Tachi terbaru Sakmu. Ni adalah Tachi, model dia je Pok buka dulu. Pok pun baru sampai rod ni. Tapi memang puas hati lah. Bila tengok dia push dalam paip ni memang puas hati. Okey, jap kita buka Oh, fake. Dia punya sarung memang lawa guys. Dia punya sarung memang lawa, tengok sarung dia. Ni ada model Tachi Flexol, nampak? Ni ada warna transparent plastik kat depan. Sarung memang lawa. Sarung dia jangan buang. Sarung dia comel. Okey, ni dia design dia. Comel semua. Ni dia. Ni adalah real ultralight Poundage dia 14 lb dan panjangnya Pok pakai ni panjang dia 6 kaki. Okey. Oh, dia fast action. Fast action sedap boleh main macam-macam. Nak main anjing boleh, ultralight boleh, macam-macam boleh main. Ujung dia okey, fast action. Lepas tu ada clicker ada clicker. Dan inilah design dia. Yang penting dia ringan. Siapa minat dengan rod ni,